Ramai tak tahu, ujian psikometrik untuk pembantu penyediaan makanan N1 ni sebenarnya lebih kepada uji sikap, bukan pengetahuan memasak. Kalau anda dapat panggilan ujian psikometrik pembantu penyediaan makanan grade N1, tahniah. Exam ini dijadualkan pada 27 November 2025 dari 9 pagi sampai 5 petang dan tempoh menjawab cuma 1 jam 30 minit. Jawatan N1 ni nampak macam simple, tapi penilaian dia fokus pada 3 teras utama. Yang pertama, disiplin dan kepatuhan SOP. Yang kedua, kerja berpasukan dan sikap membantu. Dan yang ketiga, sikap di bawah tekanan. 2 contoh soalan psikometrik N1. Soalan 1. Saya sanggup mencuci peralatan dapur walaupun ia bukan giliran saya pada hari tersebut. Jawapan dicarankan setuju. Ia menunjukkan anda ringan tulang dan bertanggungjawab, tapi masih realistik. Setuju lebih stabil daripada sangat setuju. Soalan kedua. Apabila rakan sekerja lambat menyiapkan tugas, saya lebih suka bantu daripada menegur dengan nada marah. Jawapan dicarankan setuju. Ianya menunjukkan jawatan dapur ni perlukan toleransi dan teamwork. Okey, sedikit tips untuk hadapi ujian N1 ni. Yang pertama, jangan jawab dengan ekstrim. Kekalkan konsisten dengan sifat pekerja dapur yang rajin, membantu dan berdisiplin. Kemudian, jawapan anda kena tunjuk kerjasama, bukan ego. Elakkan pilih jawapan yang tunjuk suka melawan arahan. Jangan cuba untuk buat watak. Jawab ikut personaliti yang stabil dan matang. Fokus pada kebersihan, kerjasama, tanggungjawab dan integriti. Itu nilai utama jawatan ini. Untuk challenge channel ni nak dapatkan rujukan ujian psikometrik yang mana ada 200 ke 400 contoh soalan berserta jawapan dan penerangannya. Boleh baca nota sekali, boleh ke profil dan klik link di bio kami. Ramai calon lebih bersemangat untuk jawab exam lepas diorang study rujukan ni. Jadi tunggu apa lagi? Jom jawab latih to be sekarang.